Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Kepada anda yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah ni. Okey, pada 8 November 2025 satu bot yang membawa parti telah karam di perairan sempadan Malaysia Thailand lah. Okey, dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Polis Langkawi mereka ni yang terdiri daripada warga negara Myanmar, Bangladesh atau etnik Rohingya ni, mereka ni menaiki satu bot besar dalam 300 orang. Okey, dan telah memulakan perjalanan lebih kurang dalam 2 minggu lebih lah. Okey, sampai di tengah laut mereka dipindahkan kepada dua bot, iaitu satu bot yang kecil dan satu bot yang besar. Okey, apabila menuju ke perairan Malaysia, nak masuk Malaysia ni, okey, salah satu bot tu telah pun karam. Dan adalah beberapa orang yang telah lemas yang terdiri daripada warga negara Bangladesh, warga negara Myanmar, etnik Rohingya dan ada juga berjaya diselamatkan. Okey, agensi penguatkuasa seperti APMM, polis dan bomba sedang giat mencari mangsa-mangsa yang telah bot yang telah karam itulah menyelamatkan mangsa-mangsa. Okey, bagi proses dokumentasi mereka ni yang telah selamatkan ni akan diuruskan oleh Jabatan Immigration proses dokumentasi mereka. So mereka ni merancang untuk masuk secara tidak salah ke Malaysia dan mereka ni dipercayai hasil siasatan ni mereka ni membayar 400,000 taka, lebih kurang 13,000 lebih kepada ejen yang nak bawa masuk mereka ke Malaysia ni. Okey, so dah sampai satu tempat, bot mereka karam dan ada yang lemas dan ada yang berjaya diselamatkan. Okey, so kepada parti-parti di luar sana, terutamanya etnik Rohingya yang Bangladesh, Myanmar yang naik bot ni, termasuk Indonesia yang selalu naik bot pancung daripada Indonesia masuk Malaysia, hati-hati jangan ikut jalan yang tidak dibenarkan, jalan yang tak salah. Kemungkinan macam-macam peristiwa yang mungkin timpa anda. Okey, so kepada anda yang dah tonton, jangan lupa untuk kongsikan video ni dan subscribe channel saya. Terima kasih.